pengenalan. Buku merupakan khazanah ilmu yang sangat bernilai dan menjadi sumber pengetahuan utama sejak dahulu lagi. Buku mengandungi pelbagai maklumat, pengalaman, fakta dan idea yang dapat membantu seseorang menambah ilmu pengetahuan serta memahami dunia dengan lebih mendalam. Melalui membaca buku, kita dapat mempelajari perkara baru tanpa perlu pergi ke tempat tersebut atau mengalaminya sendiri. Buku juga menjadi alat penting dalam proses pendidikan kerana ia digunakan oleh pelajar, guru dan masyarakat untuk mendapat maklumat yang tepat dan bermanfaat. Oleh sebab itu, buku sering diibaratkan sebagai jendela ilmu kerana ia membuka pintu kepada pelbagai pengetahuan yang berguna dalam kehidupan. Kepentingan buku. Buku mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu meningkatkan tahap pengetahuan dan pendidikan seseorang. Dengan membaca buku, seseorang dapat memperoleh pelbagai maklumat tentang sains, teknologi, sejarah, budaya dan banyak lagi. Selain itu, buku membantu melatih pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam penyelesaian masalah. Membaca yang konsisten juga dapat meningkatkan kemahiran bahasa, menambah pembendaharaan kata serta memperbaiki kemahiran komuniti. Oleh itu, buku menjadi alat yang sangat berharga dalam melahirkan individu yang berilmu dan berwawasan. Jenis-jenis buku. Terdapat pelbagai jenis buku yang diterbitkan untuk memenuhi keperluan dan minat pembaca. Antaranya ialah buku ilmiah yang mengandungi fakta dan pengetahuan akademik, buku rujukan yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, novel yang mengisahkan cerita menarik serta buku motivasi yang memberi semangat dan inspirasi kepada pembaca. Selain itu, dapat juga buku agama, ensiklopedia, komik dan buku biografi yang menceritakan kisah kehidupan seseorang tokoh. Kepelbagaian jenis buku ini membolehkan setiap individu memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan keperluan mereka. Faedah membaca buku. Membaca buku memberikan banyak faedah kepada individu tanpa mengira usia. Aktiviti membaca dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah serta mengelakkan seseorang daripada terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Selain itu, membaca buku dapat meningkatkan daya ingatan, memperbaiki tahap tumpuan dan mengembangkan imajinasi seseorang. Membaca juga dapat mempelajari pengalaman hidup serta nilai-nilai murni yang terkandung dalam sesebuah buku. Melalui pembacaan yang berterusan, seseorang akan menjadi lebih berpengetahuan, yakin dan bersedia menghadapi cabaran kehidupan. Cara memupuk amalan membaca. Amalan membaca perlu dipupuk sejak usia muda agar menjadi budaya dalam kehidupan seharian. Ibu bapa boleh mengalakkan anak-anak membaca dengan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang menarik di rumah. Guru boleh mengadakan aktiviti seperti program nilam, pertandingan membaca dan sesi bercerita untuk meningkatkan minat murid terhadap buku. Selain itu, masyarakat juga boleh memanfaatkan kemudahan perpustakaan awal yang menyediakan pelbagai bahan bacaan secara percuma. Dengan usaha yang berterusan daripada semua pihak, amalan membaca dapat diterapkan dalam kalangan generasi muda. Peran dalam amalan membaca. Pada era moden ini, amalan membaca berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kemajuan teknologi menyebabkan ramai individu lebih gemar meluangkan masa bermain permainan video, melayani media sosial atau menonton video dalam talian berbanding membaca buku. Selain itu, terdapat juga segelintir masyarakat yang menganggap membaca sebagai aktiviti yang membosankan. Kekurangan masa akibat kesibukan harian turut menjadi faktor yang menyebabkan minat membaca semakin berkurangan. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan bagi memastikan budaya membaca terus diamalkan oleh masyarakat. Kesimpulannya, buku sememangnya layak digelar sebagai jendela ilmu kerana mampu membuka minda dan memperluaskan pengetahuan seseorang. Buku bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik, malah turut membentuk sosial dan cara pemikiran yang lebih baik. Oleh itu, semua individu hendaklah menjadikan membaca sebagai amalan harian agar dapat menimbul ilmu yang bermanfaat dan menjadi insan yang berjaya. Budaya membaca perlu diteruskan supaya masyarakat dapat melahirkan generasi yang
berilmu, berfikir kreatif dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara pada masa hadapan.